Calon ujian psikometrik pegawai tadbir grade N9. Pernah tak anda terjawab ataupun melihat soalan ini? Mengutamakan penampilan walaupun perlu berbelanja lebih. Saya ulang, mengutamakan penampilan walaupun perlu berbelanja lebih. So, apa pendapat anda? Apa jawapan yang sesuai untuk soalan ini? Nampak soalan macam biasa kan? Tapi sebenarnya ia adalah perangkap halus untuk menguji cara kita berfikir dan kawal emosi. Kalau anda jawab sangat setuju, sistem mungkin baca anda sebagai seorang yang materialistik. Letak penampilan lebih penting daripada keperluan sebenar. Tapi kalau anda jawab sangat tidak setuju pula, mungkin anda nampak terlalu rigid dan langsung tak kisah imej. Sangat tak sesuai untuk seorang yang bergelar pemimpin seperti grade 9. Jadi, apakah jawapan yang paling sesuai untuk jawatan pegawai tadbir grade N9 ni? Jawapan yang saya carikan adalah tidak setuju. Anda masih jaga penampilan, tapi tahu kawal perbelanjaan, itu yang dinilai. Soalan ujian psikometrik ini nampak mudah, nampak simple, tetapi ia ada banyak maksud yang tersirat dan tersurat yang akan menguji 5 trust, iaitu kepimpinan, disiplin, kerjasama, emosi dan komunikasi. Jadi, ia merupakan perangkap yang akan memerangkap anda yang kurang bersedia ataupun tidak buat persedia langsung ataupun kali pertama ataupun confused dengan soalan psikometrik ini. Sebab tu, saya hasilkan e-book ini di mana dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang jawatan, penerangan lengkap tentang teras, 100 contoh soalan ujian psikometrik khas untuk pegawai tadbir grade N9 ini, di mana semuanya bertujuan untuk membantu anda buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik nanti. So, untuk elak anda terperangkap, untuk elak anda confused, untuk elak anda tak faham, dapatkan e-book ini sekarang. Klik link di bio untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik pegawai tadbir grade N9. Klik sekarang.